Ada satu sesi di mana I suruh diorang berdiri depan wardrobe. I cakap, I bagi you 3 saat. Setiap satu benda yang you pegang dekat wardrobe you, 3 saat je. Bila last pakai? Perlu lagi tak? Jangan fikir. 3 saat je. Habis jumpa dengan seorang pakar iaitu KonMari Consultant. Pernah tengok tak, Syah? KonMari tahu. Dekat Malaysia ada KonMari Consultant. Okay. Dia duduk dengan I. Ajar macam mana KonMari method. And then dia ajar psychology of KonMari. Dia kata, kalau you nak benda ni, do I really need this? Does it make me happy? If this thing you dah lama tak pakai, contoh sekarang I baju size M, dulu size XS. Buang je size XS tu. Jangan pegang pada benda-benda yang the past. So KonMari method ni taught me macam mana nak melepaskan. Kalau I dah ada benda ni, so and juga teknik pause. So from that moment I masukkan modul tu sikit dalam Women and Wealth. Dalam Women and Wealth kita ada satu sesi di mana I suruh diorang berdiri depan wardrobe. I cakap, I bagi you 3 saat. Setiap satu benda yang you pegang dekat wardrobe you, 3 saat je. Bila last pakai? Perlu lagi tak? Jangan fikir. 3 saat je. Dah, tepi. Sebab wanita dia tengok kan, emosi oh cantik baju ni dulu pakai time kahwin, padahal kau kahwin 20 tahun lepas, kau dah gemuk macam apam sekarang kan, contoh. Tapi baju tu size kita kering keding dulu. So let it go. Second, monetize. So bila dia monetize benda tu, bahagia tak dapat duit? So diorang buka kabut sale, diorang jual kat internet, carousel pun sekarang semua carousel and what not, Facebook Marketplace. Bila dia dapat duit tu, dia bahagia. Habit tu dia nampak macam kecil tapi dia domino effect kepada benda-benda yang lain. Tapi dia memula dengan tu, let go benda kita dulu.